Pada September 2024, 4 negeri yang ditadbir oleh Perikatan Nasional telah berkumpul bagi membentuk satu pakatan baru yang dipanggil sebagai SG4. Pakatan ini dijadikan platform untuk membuat usaha sama antara empat negeri ini. Kami di pihak Azam Kelantan merasakan bahawa penubuhan SG4 ini adalah satu perkara yang akhirnya akan merisikokan berlakunya penindihan tugas antara agensi yang sedia ada di negeri masing-masing. Kami di Azam Kelantan berpendapat bahawa semua tugas yang nak dilaksanakan tu sebenarnya boleh dilakukan oleh agensi di negeri masing-masing secara kerjasama antara negeri dan juga membuat usaha sama dalam melaksanakan projek-projek yang disepakati. Tak perlu sampai untuk menubuhkan satu pakatan, apatah lagi menubuhkan sebuah syarikat baru yang mana syarikat ini dikatakan pemilikan sahamnya adalah 25% daripada setiap negeri yang terlibat. Penubuhan syarikat ni hanya akan memberikan satu bebanan kos tambahan kepada negeri-negeri, apatah lagi kepada negeri yang sekian lama memiliki belanjawan defisit seperti negeri Kelantan ini, yang mana kita semua tahu bahawa negeri Kelantan ini mempunyai sumber pendapatan yang terhad. Jadi langkah menubuhkan syarikat SG4 ini ianya akan menambah beban kos kepada kerajaan negeri semata-mata. Penubuhan pakatan ini juga seperti tidak memberikan kepercayaan kepada agensi pelaksana sedia ada dalam merangka kerjasama antara negeri-negeri ini, sehingga terpaksa membuat satu pakatan bagi membuat kerjasama itu. Padahal sekiranya terdapat perkara-perkara ataupun projek usaha sama yang boleh dilakukan, contohnya antara negeri Kelantan dan Terengganu, maka agensi terlibat hanya boleh membuat pembincangan antara agensi sahaja. Tak perlu sampai diadakan pakatan. Kami berpendapat pakatan ini hanyalah satu bentuk pakatan politik semata-mata yang mungkin menambah beban, satu beban baru yang sengaja dicari oleh kerajaan negeri Kelantan. Bak kata pepatah, tiada batu beban digalas.